Mana Zara nak letak ni. Hai sahabat semua, Assalamualaikum, selamat pagi. Zara pagi-pagi habis daripada balik sekolah agama. Hari ni dia periksa kan, jadi balik awal sikit, dalam 9.10 dia dah balik dah. Kita terus gerak pergi Lotus. Dia sambung sarapan Abang Mat. Dah Zara semalam tak belanja ayam kan. Tengok hari ni kita belanja kat Lotus. Bukan setakat ayam Zara belanja. Ingat nak beli ayam je, tapi tak boleh. Kalau dah masuk Lotus mana boleh ambil ayam je. Ni hari ni suami Zara ambil apa ni? Bunga kubis dengan ni, dia siap campurkan senang. Nak masak tom yum pun boleh. Zara nak masak ni kejap lagi. Zara dah keluarkan ikan semalam, ikan kapak tu. Siap ni. Ambil ikan tamban. Ikan tamban berapa satu paket ni? Suami Zara tadi, ini ikan tamban dia kecil-kecil. Abang Mat ambil donat. Donat yang ada sosis, ada apa namanya tu. Pantang betul. Dia kalau paling suka kalau dia bajak pergi Lotus. Roti apa, dia main ambil-ambil dia. Ini singgah DIY tu suami Zara. DIY ke Lotus? Ni Lotus. Ambil ikan bilis macam gini. Ikan bilis mata biru. Zara selalu belanja bilis mata biru, mahal sikit kan. Sekilo dah pun RM66. Zara ambil sikit je. Dalam gini pun dah RM9. Ambil kentang 80 sen. Zara kehabisan kentang. Biasa kalau Zara masak kari, kakak dia suka kalau ada kentang-kentang. Ambil apa namanya, cendawan hitam ni. Zara ingat masak air, campur cendawannya nanti. Ambil kangkung, suami Zara ambil kangkung. Ambil bayam. Bayam Zara nak masak air campur dengan tu nanti. Ambil tomato, ambil cili besar. Cili besar. Zara nak buat cili paste lagi nanti, dah habis buat stok kan. Zara rajin betul. Kalau rajin nanti Zara buat. Tengok tunggu Zara relate. Ambil bawang Holland, ambil tomato. Tomato dalam ni RM2. Cuma-cuma tomato, dia geram pula tengok tadi. Ambil tepung ayam. Zara kehabisan tepung sebab tu lama Zara tak goreng ayam. Tapi tak ada tepung bistari, tak ada. Ambil ketiau, goreng. Ambil apa lagi? Limau orange. Ambil 4 biji. 4 biji dah RM9. Ini. Oh, cili pedas. Ambil sikit je. Ambil apa nama ni? Kucai. Zara ambil bawang besar sikit. Yang hari tu bawa daripada balik kampung tu Zara ambil bawang kecil kan. Ni bawang besar. Zara ambil sikit je. Hujan tempat Zara pagi-pagi. Ambil timun. Timun ni sedap ulam. Zara kalau tak masak sayur, Zara makan ulam timun je. Ambil toge sikit. Ada kuih tiaw tu kena ada toge, ada tu. Baik bawa beg belanja. Zara ambil ayam 3 ekor ni. Beli Colgate, dapat Fresh and White ni, dapatlah. Ni buat stok. Terang guna ni. Ni buat jambu. Berapa ni? 3 biji. RM11 3 biji. Tak tinggal jambu. Ambil tai ayam, chicken wing. RM14. Ambil udang. Udang wajib. Udang tadi lebih sekilo. Sekilo 24. Ni 26. Lebih dah sekilo sikit. Ayam 3 ekor. Tadi ada jualan murah, terong ni baru RM2. Ambil lah, dia separuh harga. Besar terong. Oh, boleh kan? Kalau harga asal dia berapa, dah tak laku, dia jual murah. Ambil lah, RM2 je. Ambil cili besar, ni pun dah habis. Zara tu bawa balik kampung, cili hijau banyak. Ini pun RM5. Ni apa ni? Oh, ni sotong. Sotong 26. Sotong apa ni? Sotong bobok masak tom yum, Zara suka. Ni kerang ambil sikit. Ini Zara ambil kerang. Baru RM11. Sekilo berapa? Kerang tempat Zara sekilo RM13. Ini tadi RM11 tak sampai sekilo. Suami Zara main ambil buah. RM12 sebiji. Timikai merah. Nah, tu je belanja. Sampai semua tak banyak belanja. Singgahlah DIY tadi. Zara ambil apa lah kenalan ni? DIY masuk dan singgah beli tepung ni tadi. Tepung pun suami Zara letak kat sana. Singgah DIY beli ni apa ni? Lap kaki letak ke bilik air. Belilah apron dah lama betul tadi. Dan sebaik Zara teringat nak ambil apron. Zara masa-masa apron lama Zara dah buang, dah rosak kan. Teringat tadi nasib baik. Dah banyak kali pergi belanja nak beli apron tak beli-beli. Mana pula tempat dia ni?
Dia nak masuk dapur. Apa dia macam gini? Oh, dia kena masuk dalam ni. Dah mau nak masuk dapur. Abang mana jadi chef? Zara nak masak sebab semua. Ni nanti mengemas. Zara nak masak dulu. Dah pukul apa ni? Pukul 11. Zara nak masak tengah hari. Setelkan ayam jap. Ayam kejap je Zara setelkan. Tak lama. Tak potong, tak ada orang potong. Pasal motong sendiri. Zara potong belah 4 je, senang. Dah pagi-pagi kan kalau orang tengah sibuk tak ada pekerja dia yang tolong potong. Dia potong sendirilah. Potong 4, dalam suka masak potong 4. Ayam tiga berapa tu semua 3 kum? Ayam kecil-kecil tak besar tak? Terus sedang kan? Tak kecil sangat, tak besar sangat. Kalau nak masak, saya tekan ayam, kita boleh masak. Basuh ayam rendam dulu, baru. Masalah masak ayam sikit kan? Kakak dia, dan masak ikan, goreng ayam. Ayam masak apa hari ni? Ini dah siap kaki leher ni. Yang okey Zara ambil ni. Udang, sotong. Ni ayam Zara nak susun. Dapat ni. Udang ni Zara nak tabur gula. Biar dia tahan lah. Kita nak ambil seko-seko nanti senang. Nak masak tom yam, nak masak sambal, boleh ambil seketul-seketul seko-seko. Ketua dia macam gini Zara. Kalau beli udang banyak-banyak, udang sotong Zara buat begini. Tabur gula. Sotong pula sama, Zara tabur gula juga. Dia tetap segar tau. Zara tak buang mata, tak apa semua. Memang simpan seko-seko macam gini. Nanti nak Zara nak masak tom yam, ambil seko macam gini. Ayam. Dah basuh bersih. Kecil-kecil ayamnya. Bolehlah buat masak ayam penyet ke. Dua. Letak sini je. Tupperware Zara dah kehabisan. Ini Zara nak masak hari ni. Simpan. Zara nak masak. Basuh kerang. Tak besar, tak kecil. Boleh lah. Zara nak rebus je. Ini ayam dan agihkan. Sekali goreng senang. 2, 4, 6, 8. Goreng 8. Goreng 8 je lah. Ini tak muat. 2, 4, 6,
8. Nah, 3 kali goreng. Suami Zara dari main ambil ya. Ini Zara nak menggoreng ikan apa namanya, ikan kapak semalam. Dan ameko nih. Masih biasa Zara garam kunyit. Bagi dia menarik sikit. Ada cili, cili Zara dah keluarkan siap. Tepung bestari sikit. Main. Masak dia kejap. Baru goreng, perap kejap. Zara nak ambil serai, Zara nak rebus apa namanya, kerang. Baru lepas hujan lah. Zara punya terung. Tengok tuh, nanti dah petik. Panas. Zara nak masak dah tengah hari dah. Ambil serai sebatang. Masak terus. Kita rebus tanpa air. Halia serai bawang putih. Kita dah boleh kukus dia kejap. Zara nak goreng ikan sebelah sini. Kita guna je minyak recycle. Dah goreng ayam juga hari ni. Ikan. Saya nak ambil masak bayam sikit, campur dengan suhun, pucuk dengan cendawan sedikit. Sikit je, jangan kena banyak untuk buat warna. Mana Zara punya pisau tadi? Patah je. Sedikit pun nanti dah tu, nanti kan Zara suka kalau saya panas-panas. Dah lama masalah Zara masa bening air gitu je. Masakan ayam Zara masak apa ya? Zara mesti nampak dia nanti. Seko yang goreng boleh juga nih. Anak Zara kan suka goreng tuh. Zara goreng kecil-kecil lah. Ada ikan goreng, ini macam nak buat. Pening. Kita goreng je lah. Apa? Lori pukal ada? Ada lori pukal tuh. Buangnya lah. Tengah lalu lori pukal tuh. Nah, siap. Suku ayam. Zara suka masak berbagai-bagai. Sebab Zara masak sekali je kan. Kalau Zara masak pagi sampai malam tuh.
Udah terbuka. Rendam dekat air sejuk biar isi dia tak kecut. Ikan kita udah masak semua. Wah. Sini masak sayur. Bawang tak garing di bawah harum cara nak masukkan air. Jadi cara nak masukkan ni. Simple je sekarang. Garam cukup rasa dah siap. Dah siap. Dah boleh makan. Ada suhun sekali yang semua ni. Dah siap. Ki, makan cepat Ki. Makan dulu, lapar. Ini buang nasi tu. Ki, ni makan. Kau nak makan apa? Sup dengan sup sayur? Sup sayur dengan ikan? Ikan. Sup tak nak? Makan kering dia. Sudah betul garing betul ikan kapak. Ikan apa? Ikan kapak namanya. Nah. Sudah kan ikan dia? Mana ada orang suka manis-manis. Sayur nih buat telio. Jemput makan sebab-sebuan jarang makan. Tengok dengar apa peron lagi. Sambal kicap. Hah? Mungkin sudut situ tak boleh. Tumpah nanti. Kakak nak makan? Alah, tak ada sudut ni. Masak apa? Ni lah. Ikan. Waffle kalau begitu. Manis. Sambal kicap. Nasi lagi nak? Mana? Apa? Ikan kakak. Ya. Kakak. Nasi lagi tak? Cikgu sudah seribu orang. Duit berapa ringgit? Bawah. 50. 50. 50 ke 40? 50. 50. Tadi Aki pergi sekolah, hujan tak? Sampai ke sekolah? Ke belum hujan? Belum? Ya. Dah pergi sekolah, dah pergi.
Kakak. Mana kakak? Kakak buat apa? Nih.